Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu. Dalam kes pengadu pada hari ini, beliau telah membuat satu pinjaman yang disyaki daripada sindiket pinjaman Ahlong. So, apa yang berlaku dalam kes pengadu, beliau telah membuat pinjaman lebih kurang berjumlah RM14,000 dan telah membuat bayaran balik lebih kurang RM16,000 ke RM17,000. Tapi malangnya pihak Ahlong ni masih lagi meminta sekali ganda daripada jumlah yang telah dibayar. Pada bulan 10 tahun ni saya ada buat satu pinjaman. Saya tak tahu pinjaman tu daripada Ahlong. Saya buat and then dalam nak habis bayar tu diorang suruh overlap sampai saya rasa dah tak mampu bayar. Saya dah bayar diorang lebih daripada apa yang saya dapat. Jadinya bila saya tak mampu bayar, diorang mula start hutan apa semualah terhadap saya dan keluarga lah. Berapa tempoh masa dia bagi untuk bayaran? Tempoh masa yang bagi sekejap sangat, dalam 6 hari untuk setiap bayaran. 6 hari untuk setiap bayaran. Okey, kita berharap agar satu siasatan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan. Segala dokumen-dokumen dan bukti akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat. Sekiranya itu bukti bersalah, kita mohon agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.